Kasih tengah-tengah, layan saja. 2000 grade sandpaper. Selepas siap layan bang. Hari ini dari TikTok ada satu customer dia tanya, bang, saya punya kereta condition sangat-sangat teruk, jalan ringan banyak, macam mana? Tapi dia sudah ada TA mesin. Lepas tu dia tanya I, Ray, sistem ini kena jalan macam mana bang? Boleh buat. Okay, macam mana boleh buat? Jom kita tengok kita punya barang bang. Medium heavy cutting untuk sandpaper condition yang 2000. Apa? Ini 2000 ah. Lepas cutting, you kena masuk apa? Polishing pad. Kenapa nak masuk polishing pad? Kerana dia ada show mark kan. Ini untuk hilangkan show mark. Lagi, you nak cantik, you mesti kena ada details. Details kena masuk finishing span. Mesin dual action 21mm. At least 10% cepat daripada yang 15mm punya. Okay? Ini teori mesin. Okay? Cyclone series ini memang 21mm ah. Okay, lagi. Compound. Kita kena pakai apa bang? Ini bang. Pernah tengok anti-rain full set? Dia tahu bang. 1.0 cutting, 2.0 polishing, 3.0 finishing. Okay, jom kita tengok cara yang main macam mana. Upet, medium ke heavy. Okay, sama bang. Sangat cepat. Mesin kasih tengah-tengah, compound, letak, tak payah-payah. I buat separuh kerana I nak tunjuk before and after. Speed tambah cepat. Speed 4, layan saja. Okay, IPA. Okay, kita tembak dekat kain dulu. Kita lap bang. Kita masuk balik kali kedua 1.0. Okay, untuk sini bang. Kasih tengok eh. Sini yang sikit lagi bang. Layan dengan tak payah tekan. Okay, kedua sudah siap. Kita sama bang. Kita masuk IPA bang. Tengok IPA kita kau-kau kerana kuat ni ya. Terus goreng bang. Bang, sini cala sudah hilang. Ada apa? Show mark. Sini sikit lagi. Ini tak payah kerana I nak tunjuk dekat sini sampai sini saja. Kita masuk step 2 bang. Fury 2.0 dengan polishing orange band Cyclone series. Kita layan je bang. Okey bang. Okey, sama bang. IPA tembak dekat kain. Kita lap dekat tempat yang ini. Yang tadi kita lap ni. Sebelum ini 2000 grade sandpaper. Selepas siap layan bang. Banyak kilat. Tadi 2 step sudah goshi sangat kan. Kalau abang nak dapatkan goshi yang memang sangat cantik, saya introduce bang lain. Kena tengok kita punya Fury 3.0 dengan finishing span. Ini step last untuk finishing Ini dapat glossy lagi details dekat cat. Sekarang tengok barang yang kita pakai sekali lagi bang. Cyclone series 21mm Fury 1.0 bang. Dengan medium heavy cutting pad. Ini matching the best untuk condition yang sangat-sangat teruk. Fury 2.0 hilangkan show mark bang. Last Fury 3.0 dengan finishing pad ini kena ada bang. Okey bang, sekarang pengetahuan sudah kasih. Cara nak macam mana, nak tanya apa-apa, boleh contact kita. Carilah anti-rain. Apa-apa tanyalah anti-rain. Thank you, terima kasih bos.